Okey. Masak-masak ha. Kuat suara. Masak-masak hi. Masak-masak hu. Lapar-lapar ha. Lapar-lapar hi. Lapar-lapar hu. Hari ni kita nak masak sup ayam. Okey. Kita nak masak sup ayam. Kita nak masak bubuk kanji. Bubuk kanji Kedah. Kita berudang. Selalunya kita pakai udang kertas, tapi hari ni saya tak nak pakai udang kertas. Kita pakai udang ni. Udang besar ni. Saya nak makan. Saya tak ingin nak makan tu. Lupa nak pakai mic. Dah dengar dah. Alright, waalaikumsalam teman-teman. Ya, waalaikumsalam. Saya nak masak sup. Ni kangkung goreng belacan, lepas tu bubuk, okey? Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masak untuk berapa orang tu? 100. 12 orang. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mesti sedap, mestilah sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedaplah. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan garam. 1, 2, 2 masukkan ubat demam dengan sesama. Sup ayam. Kau ingin nak makan sup ayam. Bismillah. Kangkung belacan weh. Ubi kentang. Carrot dia tu. Rajin doktor? Tak suka, minat. Saya suka masak tapi saya tak boleh kalau saya masak bini saya tak sediakan barang. Macam tu. Sebab saya ni manja orangnya. Saya tak boleh. Saya nak dimanjain. Nyakin pun nyak doi. Okey. Saya tak boleh. Bini saya kena sediakan barang dulu, baru saya nak masak. Kalau dia tak sedia barang, saya merajuk. Saya tak nak masak. Saya tak boleh. Saya seorang yang manja orangnya. Masuk kangkung lah ni. Oh my god. Kangkung sup tu nanti, okey? Kalau saya tambah air tadi, memang kangkung ni akan berair sangat. Lepas tu kalau kita goreng dia, kita jangan goreng terlampau lembik. Sebab nanti bila kita letak dalam bekas, dia akan layu lagi. Kangkung macam tu je cukup. Just nice. Ini kangkung belacan, okey? Kangkung belacan, kangkung goreng belacan. Masukkan ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedap. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sedap. Kita nak buat bubur. Sekarang pukul berapa dah? Pukul berapa dah weh? 6.53 dah. Okey. Sempat insya-Allah kita buat bubur. Sup ayam. Betul kita nak buat bubur. Bubur kanji. Bubur kanji ni bubur Kedah tau. Bubur kanji ni bubur Kedah. Yes, bubur Kedah. Buburlah Kedah. Bubur Kedah letaklah santan. Letak halaba, letaklah halba denganlah bawang denganlah halia. Buburlah Kedah, bubur Kedah namanya kanji. Letaklah santan denganlah udang. Ula udang kat saya. Marilah udang. Kita letak udang. Biasanya kita letak udang kertas. Rajin doktor masak? Bukan rajin. Ini namanya tanggungjawab. Sayang isteri, masak-masakan. Bukan sayang isteri, kahwin-kahwinkan dan mandu-mandukan dan tinggal-tinggalkan. Inilah baru isteri sayang. Okey, siapa nak kahwin ramai, kena rajin masak. Bila rajin masak,
baru boleh kahwin ramai. Inilah petua dia. Rajinlah masak, rajin masak dapat habuan. Ye. Dapat habuan, kawinlah lagi, kawinlah lagi. Guys, nanti isteri cakap, wahai kanda, pilihlah kanda. Pintu syurga mana yang kanda mau? Pilihlah kanda. Kanda pilihlah pintu syurga mana yang kanda mau. Isteri mana isteri yang abang mau? Kerana abang sangat baik, sangat rajin, sangat handsome, sangat pandai, suka masak. Okey? Bismillah. Ini bukan masak sebarang masak. Masak rajin ada sebab. Saya bukan saja-saja masak sebab saya nak tambah lagi sebab. Itu dia. Masuk. Sup kasih sayang, sup ayam, sup. Okey. Ini bukan bubur, ini nasi. Pada muka aku. Sup. Bismillah. Kita rasa lagi. Rasa sebagainya. Jangan telan. Puasa jangan telan Sedut tak apa tapi bismillah. Jilat je. Jilat je. Bismillah. Dah betul dah. Sudah hampir masak. Beginilah nasib diriku yang untung. Oh Tuhan. Pagi pergi kerja, petang balik masak, malam kerja lagi untuk jaga isteri. Bagi isteri sayang, baru masuk syurga. Doktor nak kahwin lagi lah? Tak, saya bukan nak kahwin lagi. Saya bukan bercita-cita. Tapi sekiranya saya di Pinang ataupun saya diminta untuk mengahwini seseorang, maka dengan ia saya tidak mampu menolaknya. Saya kata tidak sanggup menerimanya. Aku terpaksa. Ya Allah, tolonglah aku. Aku terpaksa kahwin. Kita pindah belakang. Sini letak sini, okey? Okey, pindah belakang kita. Pindah belakang. Dia kalau mau beli muda dia, dengan kahwin pun tak ada. Nampak tak bini saya tegur? Kalau bini muda, suara pun tak ada. Bukan tak ada. Sebab dapur sangkut. Okey, perlahan je, okey? Alright, it's done. Ambil santan. Bismillah, kita masukkan santan ni, Bismillahirrahmanirrahim. Kita masukkan setengah dulu santan. Dan lepas tu kita masukkan bawang. Masukkan bawang. Kita masukkan bawang. Halba sikit, jangan banyak sangat nanti. Dengan halia, okey? Halia tu kalau tak nak banyak pun tak apa. Okey. Kita masuk halba bagi dia wangi sikit. Dan letak santan. Lepas tu sekejap lagi kita akan letak udang, okey? Dan kita letak garam, Kita letak garam sikit. Ini kita letak daun sup dah siap, sup dah siap. Kita masukkan daun sup, okey. Kita letakkan daun sup dan kita letakkan daun bawang juga. Okey, letak daun bawang. Okey, dah. Bini saya, menyuruh saya toki-toki kata, cakap doktor terima kasihlah sebab sup sedap kata. Terima kasihlah kata. Tak ada manusia atas muka bumi ni yang macam abang, tak ada lagi lah yang pagi sampai malam bekerja tak ada henti. Dan sayang isteri seadanya. Bini saya cakap. Kan bini saya cakap macam tu kan? Ya. Terus sekarang kita masukkan udang. Yang terakhir kita masuk udang. Kalau nak pakai udang kertas pun boleh Kita masukkan udang Bismillah. Saya hari ni saya tak nak udang kertas sebab udang kertas tu agak kecil. Saya pakai udang sebab malam nanti saya nak pakai udang ni untuk buat nak buat cucuk udang. Malam ni saya nak buat cucuk udang. Alhamdulillah sedapnya. Sedaplah kata. Bubuk sop kanji lah sedaplah kata. Oh, sangat sedap. Oh, bini sayang nyanyi. Ikut saya. Oh, bini sayang, okey? Oh, sangat sedap. Oh, bini sayang.
Oh, sangat sedap. Oh, bini sayang. Gini. Udang banyak lah kata. Tu. Oh, bubuk kanji udang kan sedap lah kata. Tu. Ngalah dak dah sakan lari mana dulu dia udang merecek tu. Udang merecek lah kata. Kita tambah sikit bawang goreng. Sedap lah kata. Allah, mak tuan. Sedap bahang. Apa buat tau. Senang je. Ni. Letak atas sup lagi bini makan serup sedap lah kata. Harap-harap sihat lah. Bini aku demam. Ya Allah. Balik Mekah. Demam. Tak larat lah. Ya Allah. Penat lah jaga lelaki seorang ni. Payah lah. Tu pun saya bagi selang sehari 2 hari. Selang 2 hari bukan jaga hari-hari pun. Dia tak jaga saya hari-hari pun. 2 hari selang sehari. Orang ni jaga 2 hari. Orang ni jaga 2 hari. Orang ni jaga 2 hari. Bukan jaga hari-hari. Tapi 2 hari pun jaga saya demam tu. Bini saya balik sana demam. Balik sini demam. Balik sana demam. Penatlah jaga saya. Tu kira saya duk masak tu. Kalau saya tak masak lagi demam lah kata. Sungguhlah saya ni manja orangnya. Benar. Jaga 2 hari demam. Dia jaga saya 2 hari demam. Balik sana 2 hari demam. Mula-mula balik elok. Lepas 2 hari demam. Saya ni kuat weh. Saya balik-balik demam. Balik-balik demam. Balik-balik demam. Tu balik tu ni nak pergi demam ni. Nak bagi elok lah. Nak bagi elok, pergi cergas. Nak pergi kebah. Itulah dia. No? Okey, jom.